Bagi isteri kepada warga negara, sebelum itu dia kena 5 tahun usia perkahwinan dan 5 tahun tinggal sekali. Kita pendekkan 5 tahun pada 3 tahun. 3 tahun pun dah boleh mohon permit masuk. Reformasi seterusnya adalah sebelum ini kenapa berlaku tunggakan sekian lama? Kerana tak ada satu standard operating procedure. Sekarang kita adakan. Mulai 1 bulan 9 2025, semua permohonan baru permit masuk, KDN mengikat diri kami dalam piagam pelanggan ini 6 bulan mesti buat keputusan. Dulu 2013 tunggu, tak tahu hasil. Sekarang dalam 6 bulan mesti buat keputusan. Lain, dia nak tahu keputusan dia dapat atau tidak, dia boleh semak online. Kedepan nanti permohonan permit masuk ini pun boleh dibuat secara atas talian apabila satu projek yang kami namakan National Integrated Immigration System mula berjalan sepenuhnya.